Awak fikir ini, di mana sampai datang bertanya khabar? Selepas tinggalkan dia macam tu saja, dengan muka tak malu awak nak jumpa anak saya? Suara seorang wanita Melayu berusia 50-an bergema di koridor sebuah hospital universiti di Malaysia. Dia menghalang seorang wanita asing berwajah eksotik yang cuba memasuki sebuah wad, menolaknya keluar. Wanita asing itu terduduk di lantai, rebah. Kemudian kedatangan seorang lelaki Melayu membuatkan wanita itu teresa-esak. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mari kita dengar ceritanya. Nama saya Emily Dubois. Pemandangan Menara Eiffel dari taman rumah agam keluarga saya di Arrondissement ke-16 Paris masih segar dalam ingatan. Pada hari itu, saya keluar hanya dengan sebuah beg kecil, meninggalkan rumah yang telah saya diami selama lebih 20 tahun. Saya mengabaikan amaran terakhir ayah saya, kalau kau keluar dari pintu ini, jangan harap dapat kembali lagi. Saya tidak pernah menyangka kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Saya dilahirkan dalam keluarga borjuis Perancis dan ibu bapa saya memiliki rangkaian hotel serta ladang wain. Sejarah keluarga kami menjangkau 4 generasi dan ayah berharap saya akan mengambil alih perniagaan keluarga. Namun, takdir seringkali membawa kita ke jalan yang tidak pernah dirancang. Saya bertemu Amir Rahman di Perpustakaan Universiti Sorbonne. Dia seorang pelajar pertukaran dari Malaysia, mengambil jurusan pengurusan perniagaan. Pada mulanya, dia hanyalah salah seorang yang sering saya lihat di perpustakaan. Namun, kelibatnya yang sentiasa belajar di tempat yang sama setiap hari mula menarik perhatian saya. Dia sentiasa duduk tegak, menggaris buku tanpa menghiraukan orang di sekelilingnya. Sikapnya itu membuatkan saya tertanya-tanya. Sudah habis baca buku itu? Suatu hari, saya memberanikan diri untuk menegurnya. Saat pertama kali saya menatap matanya, satu perasaan aneh menerpa. Dia mengangkat muka dengan riak terkejut dan menjawab dalam bahasa Perancis yang pelat, "Ah, ya, hampir habis." Sejak itu, kami bertemu di perpustakaan setiap hari. Pada mulanya, saya berpura-pura membantunya belajar untuk duduk di sebelahnya. Dia seorang yang jenius dalam pengurusan perniagaan. Dia memberitahu saya bahawa dia lulusan universiti terbaik di Malaysia. Impiannya adalah untuk menubuhkan syarikat pemula teknologinya sendiri dan pandangan matanya yang penuh semangat membuatkan saya semakin tertarik kepadanya. 6 bulan. Hubungan kami berkembang dengan pantas, bermula di perpustakaan, berjalan-jalan di Montmartre sambil berpegangan tangan dengannya, membuatkan jantung saya berdebar kencang. Saya tidak memberitahu ibu bapa saya. Saya rasa tidak perlu kerana dia akan pulang ke Malaysia selepas setahun. Namun, hidup tidak selalunya mengikut rancangan. Suatu hari pada musim bunga, saya tergamam melihat 2 garisan pada alat ujian kehamilan. Malam itu, dengan tangan yang menggeletar, saya menelefon Amir. "Amir, kita akan dapat anak." Senyap yang panjang di hujung talian. Habislah. Dia akan lari, fikir saya. Namun, keesokan paginya, dia berdiri di hadapan apartmen saya. Wajahnya kelihatan seperti tidak tidur semalaman, tetapi pandangannya tegas. "Emily, kita kahwin." Walaupun ia satu lamaran yang ringkas, kata-katanya membuatkan saya tidak dapat menahan air mata. Dia tidak teragak-agak walau sesaat. Keazamannya untuk bertanggungjawab ke atas anak kami menyentuh hati saya. Namun, halangan yang menanti kami bagaikan gunung. Pertama, saya terpaksa memberitahu ibu bapa saya. Reaksi ayah seperti yang dijangka, marah, kecewa dan ugutan. Dia tidak mahu bertemu Amir dan menuduh saya memalukan keluarga. "Kalau kau kahwin dengan lelaki Asia itu, kau kena lepaskan hak warisan. Kau akan musnahkan masa depan kau." Ibu pula hanya mampu menangis dalam diam. Kesunyiannya terasa lebih menyakitkan. Walaupun begitu, saya tidak mengubah keputusan saya. Saya memutuskan untuk mengikut Amir ke Malaysia. Dia mahu memulakan syarikat pemulanya di negaranya dan saya mengikutnya atas satu sebab, cinta. Kami hanya mendaftarkan perkahwinan kami di sebuah pejabat pendaftaran kecil dan menaiki kapal terbang. Dalam kandungan saya ada anak berusia 4 bulan dan di dalam beg saya ada segala-galanya untuk meneruskan sisa hidup saya. Sepanjang penerbangan dari Paris ke Kuala Lumpur, saya merenung awan di luar tingkap. Walaupun takut, hati saya terasa hangat. Rasanya seperti memulakan sebuah pengembaraan. Setibanya di Malaysia, Ibu Amir sedang menunggu kami di lapangan terbang.
Riak wajahnya sukar ditafsirkan campuran antara gembira, risau dan ragu-ragu. Buat pertama kali bertemu dengannya, saya memberi salam dengan sopan. "Makcik, selamat tengah hari, nama saya Emily." Saya memberi salam dalam bahasa Melayu yang kekok, tetapi dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kemudian baru saya tahu bahawa Ibu Amir juga menentang perkahwinan anaknya dengan orang asing. Namun berita tentang kehamilan saya membuatnya terpaksa menerima. Kediaman pertama kami ialah sebuah apartmen studio kecil di pinggir Kuala Lumpur. Ruangnya sempit, hanya sebuah bilik dengan dapur dan bilik air. Ia lebih kecil daripada bilik saya di Paris, tetapi saya rasa sudah cukup asalkan bersama Amir. "Dari sinilah kehidupan baru kita bermula," kata Amir sambil memeluk bahu saya. Dalam dakapannya, segala kerisauan dan ketakutan saya hilang. Kehidupan ternyata lebih sukar daripada yang dibayangkan. Amir bekerja 2 pekerjaan untuk menampung hidup sambil menyediakan syarikat pemulanya. Dari pagi hingga petang, dia bekerja sebagai pemandu Grab dan dari malam hingga subuh, dia melakukan kerja-kerja IT bebas. Dia sentiasa pulang dengan wajah letih, tetapi senyumannya ketika mengusap perut saya masih jelas dalam ingatan. Saya belajar bahasa Melayu sambil menguruskan rumah tangga. Kadang-kadang, saya pergi ke rumah ibu mentua saya untuk belajar memasak. Pada mulanya, hubungan kami kekok, tetapi lama-kelamaan kami menjadi rapat. Terutamanya, apabila saya menunjukkan minat untuk belajar memasak masakan Melayu, dia perlahan-lahan membuka hatinya. "Susah payah kamu di negara orang ya," kata ibu mentua saya suatu hari. Pada saat itu, saya pertama kali merasa diterima dalam keluarga ini. Apabila kandungan saya mencecah 8 bulan, kami berpindah ke tempat yang lebih luas. Ia masih sebuah apartmen kecil, tetapi mempunyai 2 bilik. Amir mengikat kontrak rumah itu dengan wang yang dikumpulnya hasil kerja siang dan malam. Malam itu, dia berjanji kepada saya, "Sabar sikit lagi ya. Kalau syarikat pemula saya berjaya, saya akan bawa awak ke tempat yang lebih baik." Saya berkata saya tidak kisah langsung. Saya tidak pernah merindui kehidupan mewah di Paris. Malah, saya merasakan keluarga yang kami bina bersama ini lebih bermakna. Musim bunga tiba dan anak perempuan kami, Maya, dilahirkan. Perasaan memeluk makhluk kecil itu buat pertama kali tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pada saat itu, saya yakin semua keputusan yang saya buat adalah betul. Amir bermalam di hospital selama beberapa hari untuk menjaga saya dan anak kami. Walaupun wajahnya letih, matanya yang menatap anak perempuan kami dipenuhi dengan segala kebahagiaan di dunia. Namun, selepas bersalin, badan saya mula menunjukkan isyarat yang tidak normal. Pada mulanya, saya fikir ia hanya gejala selepas bersalin biasa, keletihan yang teruk, sakit perut yang datang tiba-tiba dan demam tanpa sebab. "Tak apa, orang kata semua orang macam ni lepas bersalin," kata saya setiap kali Amir bertanya dengan risau. Ketika Maya berusia 6 bulan, gejala saya menjadi semakin teruk sehingga tidak boleh diabaikan. Setiap malam saya mengalami gegaran, sakit perut yang semakin menjadi-jadi. Akhirnya, saya pergi ke hospital tanpa memberitahu Amir. Saya menjangkakan ia hanya komplikasi selepas bersalin, tetapi doktor mencadangkan beberapa ujian. Seminggu kemudian, semua keputusan keluar. Riak wajah doktor itu serius. Dia membuka mulut dengan berhati-hati. "Puan Dubois, malangnya kami menemui tumor pada perut anda, kanser perut tahap 3. Pada saat itu, telinga saya hanya dapat mendengar bunyi berdengung. "Kanser? Tahap 3, doktor terus menjelaskan, tetapi fikiran saya sudah kosong. "Awak perlu beritahu keluarga dan mulakan rawatan secepat mungkin. Kemoterapi dan pembedahan diperlukan." Hari itu, duduk sendirian di koridor hospital, saya pertama kali memikirkan tentang kematian secara serius. Saya belum pun mencecah 30 tahun, seorang ibu kepada bayi berusia 6 bulan. Saya tidak tahu bagaimana hendak menerima kenyataan ini. Dalam perjalanan pulang, fikiran saya hanya dipenuhi dengan Amir dan Maya. Bagaimana saya hendak memberitahu suami saya dan apa akan jadi dengan keluarga kami selepas ini. Ketakutan dan kebimbangan menyelubungi saya. Malam itu, Amir pulang dengan badan yang letih selepas menamatkan 2 kerjanya. Dia masih melakukan pengekodan setiap malam untuk idea syarikat pemulanya. Kadang-kadang, dia tertidur di sofa dengan komputer riba di pangkuannya. "Tidurlah awal hari ni. Nampak letih sangat," kata saya sambil memeluk bahunya.
Dia mengangguk sambil tersenyum nipis. Namun matanya masih dipenuhi kerisauan. Risaulah pasal duit susu bulan ni dengan sewa rumah. Bayaran kad kredit pun tertunggak. Nanti abang cuba minta tolong mak lagi. Kata-katanya yang penuh keluhan itu merobek hati saya. Dalam keadaan yang sudah begitu sukar, apa akan jadi dengannya jika dia tahu tentang penyakit saya? Dan bagaimana kami akan menampung kos rawatan? Pada saat itu saya membuat keputusan. Saya tidak akan memberitahu Amir. Selama beberapa hari, saya berfikir tanpa henti. Doktor menggesa rawatan segera, tetapi saya tidak tahu berapa banyak kos rawatan kanser di Malaysia. Insurans perubatan kami tidak mencukupi dan bagi keluarga kami yang sudah bergelut dengan masalah kewangan, ini adalah beban yang terlalu besar. Akhirnya, saya membuat keputusan yang paling sukar. Saya akan kembali ke Perancis untuk mendapatkan rawatan di sana. Tetapi bagaimana dengan Amir dan Maya? Saya memikirkan pelbagai senario, tetapi tiada satu pun yang sempurna. Akhirnya, saya memilih cara yang paling kejam. Saya akan memberitahu Amir bahawa saya tidak tahan lagi dengan kehidupan yang miskin ini. Kata-kata yang paling ditakutinya, yang dia percaya saya tidak akan pernah ucapkan. Amir, saya dah tak tahan. Hidup dengan awak dalam kemiskinan ni menyesakkan. Saat saya mengucapkan kata-kata itu, sebahagian daripada jiwa saya terasa mati. Melihat riak terkejut dan pengkhianatan di wajahnya adalah salah satu saat yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Apa maksud awak? Selama ni kita okey kan? Kenapa tiba-tiba? Suaranya bergetar. Saya meneruskan pembohongan saya. Saya akan pulang ke Perancis. Saya sudah penat dengan kehidupan miskin ini. Saya tidak boleh bersama dengannya lagi. Maya, macam mana dengan Maya? Air mata mengalir di mata Amir. Saya memilih kekejaman yang terakhir. Dia anak awak yang besarkan dia. Saya akan balik. Malam itu Amir melutut dan merayu. Dia meminta saya memberitahu apa yang telah berlaku. Dia akan berusaha lebih gigih dan merayu supaya saya tidak pergi. Tetapi saya tetap berkeras hati. Saya fikir lebih baik anak saya hidup tanpa mengetahui ibunya akan mati. Proses perceraian berjalan lebih cepat daripada yang dijangka. Amir bersetuju dengan perceraian secara baik dengan kata-kata, "Maafkan abang sebab miskin. Semoga awak bahagia dan sekali-sekala jenguklah Maya." Hak penjagaan Maya diberikan kepada Amir. Pada hari terakhir saya memeluk Maya, saya menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menahan air mata. Anak perempuan saya yang baru pandai memandang wajah saya. Meninggalkan anak itu yang tersenyum gembira dalam pelukan ibunya adalah perkara yang paling sukar di dunia. Kata-kata terakhir saya kepada Amir ialah, "Jaga diri." Dia berkata dia akan menghantar saya ke lapangan terbang, tetapi saya menolak. Saya tidak sanggup melalui perpisahan lagi. Saat kapal terbang berlepas, saya melihat pemandangan terakhir Kuala Lumpur dari tingkap. Setahun yang lalu, saya tiba di bandar ini dengan impian dan harapan. Kini, saya meninggalkannya dengan kehilangan segalanya. Tetapi saya masih mempunyai sebab untuk berjuang, untuk terus hidup dan suatu hari nanti kembali kepada Maya. Walaupun sekarang saya terpaksa menolak orang yang saya sayangi dengan cara yang paling kejam, saya percaya itulah satu-satunya cara untuk melindungi mereka. Di dalam pesawat menuju ke Paris, saya menangis dalam diam. Dan saya berjanji dalam hati, aku pasti akan hidup dan kembali. Pada waktu itu, aku tidak akan menjadi beban kepada kamu lagi. Dalam pesawat menuju Paris, sambil memandang awan yang berlalu, saya sering bertanya kepada diri sendiri sama ada keputusan kejam yang saya ambil itu betul, namun tiada pilihan lain. Saya tidak sanggup membebankan suami saya yang miskin dengan diagnosis kanser dan kos rawatan yang tinggi. Ia hanya akan menghancurkan kami bertiga. Apabila saya tiba di lapangan terbang Charles de Gaulle, Paris, langit sudah mulai gelap. Setahun di Malaysia telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Bagasi saya hanyalah sebuah beg pakaian kecil, tetapi di dalam hati saya membawa beban yang paling berat di dunia. Saya menaiki teksi menuju ke rumah keluarga saya di Arrondissement ke-16. Saya masih ingat riak terkejut di wajah Marcel, penjaga rumah kami, apabila dia melihat saya. "Cik Emily," jeritanya menyedarkan saya kembali ke realiti. Sebagai anak perempuan keluarga Dubois, saya terpaksa mengangkat muka dan berjalan masuk seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku.
Di dalam rumah agam, semuanya masih sama. Ibu sedang membaca buku di ruang tamu besar. Sebaik sahaja melihat saya, riak terkejut dan gembira terpancar di wajahnya. Emily, apabila saya berada dalam pelukannya, semua pertahanan saya runtuh. Ayah berada di luar negara atas urusan perniagaan. Ibu memeluk saya dan membawa saya ke bilik saya. Semuanya masih seperti ketika saya meninggalkannya, seolah-olah masa telah berhenti. Malam itu, saya tidak memberitahu ibu perkara sebenar. Saya hanya berkata perkahwinan saya dengan Amir gagal dan saya tidak tahan lagi lalu pulang. Saya tidak sanggup menyebut nama Maya. Ibu tidak banyak bertanya. Ayah pulang 3 hari kemudian. Semasa makan malam, dia memandang saya dengan tajam sebelum mula makan. Jadi, kau dah balik akhirnya? Ayah akhirnya bersuara. Suaranya lebih bernada pasrah daripada marah. Ya, saya dah balik. Apa jadi dengan lelaki Asia tu? Kami dah bercerai. Kami tak boleh hidup bersama lagi, jawab saya ringkas. Ayah tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, kalau kau nak, kau boleh kembali bekerja di syarikat, tapi sebelum tu, selesaikan urusan peribadi kau. Kira-kira 2 minggu kemudian, suatu pagi saya tiba-tiba muntah darah. Ibu menemui saya terbaring di lantai bilik air. Pandangan matanya berubah. Sepanjang perjalanan ke hospital, ibu tidak berkata apa-apa. Dia hanya menggenggam tangan saya erat-erat. Saya menjalani pemeriksaan semula di Perancis. Keputusannya sama, kanser perut tahap 3. Doktor menegaskan bahawa rawatan perlu dimulakan dengan segera. Ibu menangis di situ juga. Ketika itulah, saya rasa saya tidak boleh menyembunyikannya lagi. Di kafe hospital, saya menceritakan segalanya kepada ibu. Diagnosis yang saya terima di Malaysia, sebab sebenar saya meninggalkan Amir dan kewujudan Maya, anak perempuan saya. Selepas saya selesai bercerita, ibu hanya diam memandang ke luar tingkap. Kemudian dia perlahan-lahan berpaling kepada saya dan berkata, "Kenapa tak beritahu ibu?" Saya takut ayah akan menolak saya dan ia beban yang terlalu berat untuk Amir tanggung, jawab saya jujur. Ibu mengeluh panjang. Dia menggenggam tangan saya dengan erat. Mulai sekarang, kau kena hidup demi anak kau. Sejak hari itu, segalanya berubah. Ibu menjelaskan keadaan saya kepada ayah dan secara mengejutkan, sikap ayah berubah. Dia segera mengumpulkan pasukan perubatan terbaik. Pakar-pakar onkologi terkemuka dunia berkumpul di rumah kami. Ibu bapa saya memberikan sokongan tanpa had untuk rawatan saya. Mereka mencari hospital dan kaedah rawatan di seluruh dunia dan mengumpul maklumat mengenai ujian klinikal terkini. Kadang-kadang, ayah sendiri menelefon doktor terkenal untuk meminta nasihat. Saya tidak pernah melihatnya begitu. Selepas beberapa minggu perbincangan dan ujian, satu kesimpulan dicapai. Hospital yang menawarkan rawatan dengan kadar kejayaan tertinggi dan kesan sampingan paling sedikit ialah sebuah hospital universiti di Malaysia. Sungguh ironik. Saya terpaksa kembali ke negara yang saya tinggalkan. Pada mulanya, saya menolak. Saya berkeras bahawa saya boleh mendapatkan rawatan yang serupa di tempat lain, tetapi pasukan perubatan bertegas. Kadar pemulihan pesakit dengan kes yang paling serupa dengan saya adalah jauh lebih tinggi di sebuah hospital universiti di Kuala Lumpur dan di sana terdapat kaedah rawatan terkini yang khusus untuk keadaan saya. Ayah sendiri bercakap dengan pengarah hospital. Dia menyediakan segala-galanya untuk saya, pasukan perubatan terbaik, ward VIP dan semua sokongan yang diperlukan. Kosnya menelan berjuta-juta ringgit, tetapi bagi ibu bapa saya, nyawa saya lebih penting. Malam sebelum kembali ke Malaysia, saya tidak dapat tidur. Fikiran untuk menjejakkan kaki ke sana semula, kemungkinan akan terserempak dengan Amir dan Maya, membuatkan hati saya berdebar. Tetapi sekarang, saya perlu hidup. Tidak, saya mahu hidup. Sebelum menaiki pesawat ke Kuala Lumpur, ayah memeluk saya. Cepat pulang, Emily. Kata-kata itu membuatkan saya menangis. Apabila saya tiba di Malaysia, musim bunga baru bermula. Suasananya berbeza daripada ketika saya pergi setahun yang lalu. Kali ini, saya diiringi oleh 2 pengawal peribadi dan seorang jururawat peribadi. Saya melalui imigresen sebagai VIP dan menuju ke hotel. Sebuah hotel paling mewah di pusat bandar. Semuanya sangat berbeza daripada setahun yang lalu. Rawatan pertama berjalan lancar. Doktor memberi saya harapan, mengatakan keadaan saya lebih baik daripada yang dijangkakan.
Mereka berkata ada kemungkinan untuk sembuh sepenuhnya dengan gabungan kemoterapi agresif dan terapi sasaran. Kata-kata itu memberikan saya harapan untuk masa depan saya buat kali pertama. Pada minggu kedua rawatan, saya menyelinap keluar dari hotel tanpa pengetahuan jururawat dan pengawal peribadi saya. Saya menaiki teksi ke apartmen tempat Amir dan Maya tinggal. Jantung saya berdegup kencang. Saya tidak pasti sama ada mereka masih tinggal di sana, tetapi saya terpaksa pergi. Apabila tiba di hadapan blok apartmen, saya teragak-agak di dalam kereta. Saya memberanikan diri untuk keluar dan memerhati dari jauh. Waktu itu sekitar pukul 3 petang. Tiba-tiba, Amir keluar dari pintu masuk apartmen. Dia masih Amir yang sama, tetapi ada sesuatu yang berbeza. Langkahnya lebih tegap, wajahnya penuh keyakinan dan di dalam pelukannya ada Maya, anak perempuan saya yang kini sudah jauh lebih besar. Hati saya terasa seperti hendak pecah. Saya menahan keinginan untuk berlari dan memeluk mereka dan hanya mampu memerhati. Tiba-tiba, seorang wanita menghampiri Amir, seorang wanita muda dan bergaya. Dia tersenyum sambil mengambil Maya dan mula berjalan sambil berbual dengan Amir. Pada saat itu, segalanya terasa terhenti. Belum sampai setahun, dia sudah bertemu wanita lain? Secepat itukah dia melupakan saya? Perasaan marah dan dikhianati membuak-buak. Tetapi saya segera menenangkan diri, apa hak saya untuk marah? Bukankah saya yang meninggalkannya? Sambil memerhati mereka berjalan pergi, air mata saya mengalir. Maya kelihatan selesa dalam pelukan wanita itu. Saya dapat mendengar suara ketawa mereka. Seseorang telah mengisi kekosongan yang saya tinggalkan dan mereka kelihatan bahagia. Ketika saya hendak berpaling, Maya memandang ke arah saya. Mata kami seolah-olah bertemu. Jantung saya terasa seperti berhenti berdegup. Tetapi Maya segera mengalihkan pandangannya, seolah-olah melihat orang yang tidak dikenali. Tentu sahaja, anak perempuan saya tidak mungkin mengingati saya. Malam itu, kembali di hotel, saya menangis lama, tetapi air mata itu bertukar menjadi keazaman. Saya mesti hidup. Dan saya mesti kembali kepada anak perempuan saya. Keazaman itu menjadikan saya kuat. Sejak keesokan harinya, saya menjadi lebih proaktif dalam rawatan saya. Pemandangan yang saya lihat hari itu telah menyalakan api di hati saya. Kemarahan yang tidak dapat dijelaskan itu bertukar menjadi keinginan untuk hidup. Saya menahan setiap saat, melawan kesan sampingan dan maju selangkah demi selangkah. Doktor pun terkejut dengan keazaman saya. Rawatan kemoterapi sangat menyakitkan. Rambut saya gugur, badan saya susut dan seluruh tubuh saya sakit. Tetapi hati saya lebih kuat daripada sebelumnya. Sambil menatap gambar Maya yang saya gantung di bilik rawatan, saya mengulangi kata-kata yang sama setiap hari. Ibu akan hidup dan kembali. Suatu hari, sambil memandang keluar tingkap dari bilik saya terfikir tentang wanita itu. Siapakah dia? Kekasih baru Amir? Atau hanya kawan? Mungkin mereka sudah berkahwin? Membayangkannya sahaja sudah cukup menyakitkan. Tetapi pada masa yang sama, timbul satu perasaan aneh. Perasaan lega kerana ada seseorang yang menjaga Maya. Saya merasa terhibur dengan pemikiran bahawa anak perempuan saya tidak bersendirian. Selepas rawatan yang panjang, satu keajaiban berlaku. Kanser saya telah mengecut dengan ketara dan berada dalam keadaan yang boleh dibedah untuk dibuang. Doktor bercakap dengan penuh harapan. Kami tidak dapat menjamin pemulihan sepenuhnya, tetapi keputusan setakat ini sangat positif. Pembedahan berlangsung selama 9 jam. Apabila saya sedar, orang pertama yang saya lihat ialah wajah ibu saya. Dia telah terbang dari Perancis dengan segera. Ibu memeluk saya sambil menangis. "Anakku, kau telah melakukannya dengan baik." Proses pemulihan selepas pembedahan tidak mudah. Kesakitan yang teruk, loya dan keletihan. Tetapi saya tidak berputus asa. Fisioterapi, rawatan kemoterapi susulan dan ujian yang tidak terkira banyaknya, saya menahan semuanya dengan sabar. Ayah memeriksa keadaan saya setiap minggu melalui panggilan video. Semasa rawatan, saya mula menunjukkan minat dalam kerja-kerja syarikat. Saya membaca laporan melalui komputer riba dan kadang-kadang menyertai mesyuarat video. Pada mulanya, ia hanya aktiviti untuk mengisi masa, tetapi lama-kelamaan ia berkembang menjadi minat yang serius. Saya mula memahami perniagaan ayah dengan lebih mendalam dan mempunyai idea saya sendiri.
Akhirnya, doktor menyampaikan berita yang menakjubkan. Tanda-tanda kanser hampir tidak kelihatan. Anda masih perlu menjalani pemeriksaan berkala, tetapi anda boleh kembali ke kehidupan seharian. Selepas kembali ke Paris, saya mula melibatkan diri secara serius dalam kerja-kerja syarikat. Ayah, secara mengejutkan, mula melibatkan saya dalam projek-projek utama. Banyak yang telah berubah semasa ketiadaan kau, ya, syarikat dan juga aku. Saya mula belajar kerja dengan bergerak di antara pelbagai jabatan di syarikat. Pada mulanya hanya tugas-tugas mudah, tetapi tidak lama kemudian kebolehan saya mula diiktiraf, terutamanya dalam bidang pemasaran dan perniagaan antarabangsa. Bakat saya menyerlah. Ayah terkejut. Tak sangka kau ada bakat perniagaan macam ni. Pengalaman di Malaysia memberikan saya perspektif baru. Saya memahami perbezaan budaya antara Timur dan Barat dan kebolehan untuk mengaplikasikannya dalam perniagaan. Terutamanya dalam strategi pengembangan ke pasaran Asia, pendapat saya diterima dengan serius. 2 tahun kemudian, saya menjadi naib presiden syarikat. Sebagai seorang wanita dan pada usia yang muda, memegang jawatan sedemikian adalah sesuatu yang luar biasa. Media menyorot tentang pewarisan syarikat keluarga, tetapi ada juga yang memperkenalkan saya sebagai bintang yang sedang meningkat naik dalam dunia perniagaan Perancis. Saya menjadi penghias muka depan majalah perniagaan dan menerima banyak permintaan untuk temuduga. Di tengah-tengah kesibukan harian, saya sentiasa memeriksa berita dari Malaysia dengan harapan mungkin ada berita tentang Amir. Suatu hari, satu artikel menarik perhatian saya. Vision Tech, syarikat pemula yang menarik perhatian dengan teknologi AI inovatif, menandatangani kontrak dengan syarikat global. Hati saya berdebar. Walaupun sibuk dengan kerja, di satu sudut hati saya sentiasa ada Amir dan Maya. Tiada cara untuk mengetahui khabar mereka. Saya fikir menghubungi mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mereka sudah memulakan hidup baru dan saya tidak sepatutnya mengganggu. Namun, di dalam hati saya masih ada harapan untuk bertemu semula dengan Maya suatu hari nanti. Saya membayangkan betapa besarnya dia sekarang dan kadang-kadang pada hari lahirnya, saya akan membeli kek secara senyap dan meraihkannya seorang diri. Kadang-kadang saya juga menulis surat kepadanya. Surat yang tidak akan pernah dihantar, tetapi itulah cara saya meluahkan perasaan. Suatu hari, ayah memberikan cadangan yang tidak dijangka. Emily, ada seseorang yang ayah nak kenalkan pada kau, anak sulung keluarga De Pile. Ayah rasa kamu berdua boleh jadi kawan baik. Saya faham maksud kata-katanya. Ia adalah satu janji temu. Pada mulanya, saya mahu menolak, tetapi tiba-tiba saya berhadapan dengan realiti. Usia saya sudah melepasi 30 tahun dan saya telah hidup bersendirian. Fikiran untuk memulakan hidup baru mungkin sudah tiba masanya. Pertemuan pertama berjalan dengan santai. Matthew De Pile adalah seorang lelaki yang baik. Dia pendiam, bijak dan yang paling penting, tidak bertanya banyak tentang masa lalu saya. Selepas beberapa pertemuan, saya memutuskan untuk mengembangkan hubungan kami secara beransur-ansur. Bukan kerana cinta, hanya kerana rasa pasrah bahawa sudah tiba masanya untuk membuat pilihan yang realistik. Apabila hubungan saya dengan Matthew semakin berkembang, saya berkata kepada diri sendiri, lupakanlah tentang anak perempuan kau. Mereka sudah bahagia. Saya menerima kehidupan yang pasrah ini. Pada hari ulang tahun pertama saya sebagai naib presiden, ayah memanggil saya ke pejabatnya dengan suara teruja. Emily, ada berita besar. Mesyuarat dengan syarikat pemula AI yang paling hangat di dunia sekarang telah ditetapkan. Teknologi ini adalah inovasi yang berpotensi mengubah masa depan syarikat kita. Jantung saya berdegup kencang. Syarikat pemula? Takkanlah. Apa nama syarikat tu, ayah? Namanya Vision Tech. Pengasasnya seorang CEO muda, tapi sudah menarik perhatian pelabur global. Emily, kau kena uruskan kontrak ni sendiri. CEO tu akan datang ke Paris hujung bulan ni. Kita mesti dapatkan syarat yang terbaik. Kemudian, ayah teragak-agak sejenak sebelum menyambung. Sebenarnya, ayah ada rancangan lain. Ayah dengar hubungan kau dengan anak sulung De Pile semakin baik. Apa kata kita adakan pengumuman pertunangan selepas menandatangani kontrak? Nafas saya terasa terhenti. Pertunangan? Hubungan saya dengan Matthew belum sampai ke tahap itu. Tetapi pandangan ayah sangat tegas. Ayah, itu terlalu tiba-tiba.
Emily, sudah tiba masanya untuk kau fikirkan masa depan kau. Fikirkan juga umur ayah. Kau tak boleh hidup seorang diri selamanya. Saya tidak dapat membantah kata-kata ayah. Apa yang dikatakannya betul. Usia saya sudah melepasi 30 tahun. Kemungkinan untuk mendapatkan semula anak perempuan saya semakin tipis dan sudah tiba masanya untuk memulakan hidup baru. Baiklah, ayah. Saya akan sediakan untuk pertunangan juga. Keesokan harinya, saya menyediakan untuk mesyuarat dengan syarikat pemula dari Malaysia yang begitu ditekankan oleh ayah. Dia berkata kontrak ini mungkin akan mengubah masa depan syarikat kami. Saya tiba awal di bilik mesyuarat dan duduk. Saya sedang meneliti draft kontrak dan cadangan syarikat buat kali terakhir. Kata-kata ayah tentang pengumuman pertunangan dengan Matthew selepas kontrak ini bermain di fikiran saya. Betulkah jalan ini yang harus saya ambil? Bolehkah saya melupakan Maya dan Amir sepenuhnya dan memulakan hidup baru? Sambil memikirkan hal itu, saya hanya menumpukan perhatian pada kontrak. Wakil dari Vision Tech sudah tiba. Saya mengangguk mendengar suara setiausaha saya. Sila jemput mereka masuk. Saya masih menatap kontrak. Pintu bilik mesyuarat terbuka dan saya mendengar bunyi tapak kaki. Dan pada saat itu, saya mendengar suara yang sangat saya kenali. Teknologi yang akan kami perkenalkan hari ini ialah platform pengecaman kognitif berasaskan AI. Seluruh badan saya terasa kaku. Suara itu, walaupun sudah 5 tahun berlalu, saya tidak akan pernah melupakannya. Nada suara itu, perlahan-lahan saya mengangkat muka. Dan apabila saya melihat orang yang berdiri di hadapan saya, jantung saya terasa seperti hendak berhenti. Amir. Berpakaian sut yang kemas, berdiri dengan pandangan penuh keyakinan, tidak syak lagi itu adalah Amir. Tetapi dia kelihatan sangat berbeza daripada pemuda yang saya tinggalkan 5 tahun lalu. Tiada lagi wajah letih pemuda yang bekerja 2 pekerjaan. Di hadapannya, kini berdiri seorang yang layak digelar CEO syarikat pemula yang menjadi tumpuan dunia. Mata kami bertemu. Pandangannya bergetar seketika. Dia juga mengenali saya. Tetapi yang mengejutkan, dia segera kembali ke riak wajah profesional dan meneruskan pembentangannya seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Dalam kesunyian yang menyesakkan, masa berlalu tanpa saya dapat berkata apa-apa. Saya duduk terpaku di kerusi mendengar pembentangannya. Suaranya masih suara Amir, tetapi isi dan cara penyampaiannya sangat berbeza. Dia bukan lagi seorang pemuda yang bermimpi besar, tetapi seorang ahli perniagaan profesional yang berpengalaman. Pembentangannya sempurna. Penjelasan, analisis pasaran, model perniagaan, semuanya disediakan dengan teliti. Rupa-rupanya impiannya untuk memulakan syarikat pemula telah menjadi kenyataan, fikir saya. Di satu sisi, saya gembira dengan kejayaannya, tetapi di sisi lain, saya menyesal kerana tidak dapat bersama dengannya pada saat kejayaan itu. Platform AI Vision Tech menganalisis corak tingkah laku pengguna dan menyediakan perkhidmatan yang dioptimumkan secara peribadi. Teknologi ini telah disahkan di pasaran global dan jika diterapkan pada rangkaian hotel tuan-puan, ia dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara drastik. Suara Amir yang tegas bergema di bilik mesyuarat. Saya ternampak salah seorang ahli pasukannya yang berdiri di belakangnya, wanita yang saya lihat di hadapan apartmen pada hari itu. Dia menyokong penjelasan Amir dengan menambah pengetahuan profesional. Mereka menunjukkan kerja berpasukan yang sempurna. Sepanjang mesyuarat, saya kelihatan tenang di luaran, tetapi di dalam hati saya keliru. Bagaimana ini boleh berlaku? Daripada berjuta-juta syarikat pemula di dunia, kenapa syarikat Amir yang akan menandatangani kontrak dengan kami? Jika ini takdir, ia adalah satu kebetulan yang terlalu kejam. Mesyuarat memasuki peringkat akhir. Hanya tinggal meneliti syarat-syarat kontrak dan menandatanganinya. Apabila saya meneliti syarat yang dicadangkan oleh Amir, ada beberapa bahagian yang sedikit merugikan syarikat kami. Biasanya saya akan meminta rundingan semula, tetapi kali ini saya tidak melakukannya. Suara ayah bergema di kepala saya. Kontrak ini berpotensi mengubah masa depan syarikat kita dan yang paling penting, saya tidak mahu kehilangan hubungan dengan Amir. Apabila saya menandatangani, Amir tersenyum formal. Terima kasih atas urus niaga yang baik, Puan Naib Presiden. Kata-kata itu menyakitkan hati saya.
panggilan rasmi Puan Naib Presiden yang keluar dari mulutnya seolah-olah mengesahkan bahawa tiada apa-apa lagi yang tinggal di antara kami. Amir mengemas dokumennya dan bangun. Saya tidak boleh membiarkannya pergi begitu sahaja. Saya perlu mengatakan sesuatu. Encik Amir, suara saya membuatkan Amir berpaling. Matanya tidak menunjukkan sebarang emosi. Pandangan seorang ahli perniagaan yang dingin dan tegas. Maya, sihat? Sebaik sahaja kata-kata itu keluar, suasana di bilik mesyuarat menjadi tegang. Riak wajah Amir berubah seketika. Rakan-rakannya juga memandang kami silih berganti dengan riak hairan. Amir diam seketika sebelum menjawab ringkas, dia di hospital sekarang. Sejak minggu lepas, dia tak berapa sihat. Dengan satu ayat itu, seluruh dunia saya terasa runtuh. Maya sakit, sakit apa? Seriuskah? Terlalu banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi saya tidak boleh bertanya lebih lanjut di situ. Amir tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunduk hormat dan meninggalkan bilik mesyuarat. Sambil memandang belakangnya, hati saya telah membuat keputusan. Saya mesti jumpa Maya. Saya mesti jumpa sendiri anak perempuan saya yang berada di hospital. Sebaik sahaja mesyuarat tamat, saya kembali ke pejabat dan membatalkan semua jadual saya. Persiapan majlis pertunangan dengan Matthew, janji dengan ayah, semuanya ditangguhkan. Setiausaha saya kelihatan terkejut, tetapi saya bertegas. Saya ada urusan peribadi yang mustahak. Batalkan semua jadual dan tempah tiket penerbangan ke Malaysia. Penerbangan yang paling awal. Saya menelefon ayah. Seperti yang dijangka, dia sangat marah. Apa ni? Ayah dengar kontrak dah ditandatangani. Macam mana dengan majlis pertunangan? Janji dengan Matthew? Saya tidak menjawab dan terus mematikan telefon. Lalu tergesa-gesa mengemas barang. Fikiran saya hanya tentang Maya. Anak perempuan saya sakit? Sakit apa? Seriuskah? Rasa bersalah dan bimbang datang serentak. Jika saya ada di sisinya, mungkin saya dapat mengesan gejalanya lebih awal dan membantunya. Malam itu, saya meninggalkan Paris dan menuju ke Kuala Lumpur. Di dalam pesawat, saya tidak dapat tidur. Fikiran tentang Maya dan Amir sentiasa berlegar di kepala saya. Tali rasional yang saya pegang selama ini seolah-olah telah putus sepenuhnya. Selepas tiba di Kuala Lumpur, saya menggunakan semua sumber syarikat untuk mencari hospital tempat Maya dirawat, sebuah hospital kanak-kanak terkenal di pusat bandar. Semasa menaiki teksi ke hospital, jantung saya berdegup kencang. Fikiran untuk bertemu semula dengan Maya selepas 5 tahun membuatkan hati saya sebab. Apabila tiba di hospital, barulah saya sedar betapa melulunya tindakan saya. Tiba-tiba muncul selepas 5 tahun. Apa yang harus saya katakan? Adakah Maya akan mengingati saya? Adakah Amir akan marah? Walaupun dengan segala kerisauan itu, saya bertanya nombor wad Maya di kaunter pertanyaan. Maaf, kami tidak boleh memberikan maklumat pesakit kepada sesiapa selain keluarga. Jawapan yang dijangka. Saya teragak-agak sejenak sebelum berkata, saya Ibu Maya. Jururawat itu memandang saya dengan curiga. Tetapi, melihat kesungguhan di mata saya, hatinya mungkin tersentuh dan dia memberitahu saya nombor wad dengan perlahan. Tingkat 5, bilik 503. Semasa menaiki lift ke tingkat 5, tangan saya menggeletar. Saya berjalan di koridor dan tiba di hadapan bilik 503. Saya teragak-agak di hadapan pintu. Di dalam sana ada anak perempuan saya. Anak yang saya rindui selama 5 tahun. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu dengan perlahan. Tiada jawapan. Saya membuka pintu perlahan-lahan dan terdengar suara ketawa yang lembut dari dalam bilik. Suara ketawa itu membuatkan saya tersenyum tanpa sedar. Saya memberanikan diri untuk membuka pintu dan masuk. Dan pada saat itu, masa seolah-olah terhenti. Di atas katil hospital, duduk seorang gadis kecil. Dia bukan lagi bayi yang saya ingat. Maya, yang kini berusia 6 tahun, telah membesar menjadi seorang gadis cantik dengan rambut panjang dan mata yang besar. Di sebelahnya, duduk Ibu Amir. Kedua-duanya memandang saya dengan riak terkejut apabila saya masuk. Air mata saya berlinangan, kaki saya menggeletar dan saya tidak dapat melangkah ke hadapan. Ibu mentua saya yang pertama menyedari kehadiran saya. Riak terkejut dan marah silih berganti di wajahnya. Awak buat apa di sini? Kenapa tiba-tiba muncul? Kata-kata itu menusuk dada saya seperti anak panah, tetapi saya hanya menatap Maya. Maya memandang saya dengan riak hairan. Siapa? Makcik ni?
Dengan satu ayat itu, dunia saya runtuh. Anak perempuan saya tidak mengingati saya. Tentu sahaja. Dia masih terlalu kecil untuk mengingati saya ketika kali terakhir kami bertemu. Tetapi kenyataan itu terlalu menyakitkan. Kaki saya terasa lemah dan saya terduduk di koridor. Kau tak sepatutnya di sini. Pergi dari sini, kedengaran suara dingin ibu mentua saya. Tiba-tiba, suara Maya kedengaran dari dalam wad. Nenek, kenapa makcik tu menangis? Dia sakit ke? Soalan polos anak perempuan saya membuatkan hati saya semakin sakit. Saya cuba menenangkan diri, tetapi air mata terus mengalir. Ketika saya terduduk di koridor, terdengar satu suara dari belakang. Ada apa ni? Saya menoleh dan melihat wanita yang saya lihat di hadapan apartmen bersama Amir dan di belakangnya, Amir berjalan masuk. Pada saat itu, segalanya menjadi jelas. Seperti yang saya sangka, dialah pasangan baru Amir. Orang yang kini menjadi ibu baru Maya. Hati saya hancur luluh. Air mata saya mengalir lebih deras. Amir menghampiri dan berdiri di hadapan saya, bertanya perlahan, "Awak buat apa di sini?" Suaranya dingin, tetapi pada masa yang sama kelihatan keliru. Wanita di sebelahnya bertanya lagi, "Siapa perempuan ni? Kenapa dia kenal Maya?" "Kak Long, sabar sekejap." "Kak Long?" Saya meragui pendengaran saya. Saya memandang kedua-duanya silih berganti. Barulah saya perasan persamaan wajah mereka. Jangan-jangan. Ya, dia kakak abang. Selepas awak pergi, dia balik ke Malaysia dan banyak bantu perniagaan abang. Amir tidak bercakap dengan saya, tetapi menoleh ke belakang. Barulah saya nampak Maya berdiri di pintu wad. Kanak-kanak itu memandang kami dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kak Long, wanita itu adalah kakak Amir. Wanita yang saya cemburui dan benci selama 5 tahun rupa-rupanya adalah kakak Amir." Barulah saya faham kejadian yang saya lihat pada hari itu. Kakak Amir telah datang ke Malaysia untuk membantunya. Amir menyuruh Maya masuk semula ke dalam wad. Kemudian, dia membawa saya ke kafe di sebelah hospital. Kakaknya dan ibunya tinggal bersama Maya di wad. Duduk di kafe, kami diam seketika. "Kenapa awak balik?" Amir memulakan perbualan. Suaranya tenang, tetapi pandangannya menunjukkan pelbagai emosi. Saya rasa tidak perlu bersembunyi lagi. Saya mengumpulkan semua keberanian saya dan menceritakan perkara sebenar. Diagnosis kanser. Sebab saya pergi untuk melindunginya. Dan kepulangan saya ke Malaysia untuk rawatan. Amir, saya tak nak susahkan awak dan Maya. Sebab tu saya tipu. Saya benci hidup miskin. Semua tu bohong. Sebenarnya, saya terlalu sayangkan kamu berdua. Saya tak nak penyakit saya jadi beban. Selepas saya selesai bercerita, Amir diam lama. Dia hanya memandang keluar tingkap. Dari riak wajahnya, saya dapat merasakan kemarahan, kesedihan, kekeliruan dan sesuatu yang lebih mendalam. Akhirnya, apabila dia bersuara, suaranya bergetar. "Kenapa baru sekarang awak beritahu? Awak tahu tak macam mana saya hidup selama ni? Selepas awak pergi, saya," kata-katanya terhenti. Amir mengeluh panjang dan menyambung semula. "Maya setiap hari cari ibu dia." "Bila ibu nak balik? Ibu tak sayang Maya ke?" Saya tak tahu nak jawab apa soalan tu. Akhirnya, Maya mula lupakan awak, tapi kadang-kadang dia menangis dalam tidur. Setiap kata-katanya merobek hati saya. Rasa bersalah menyelubungi saya apabila memikirkan betapa terlukanya Maya dan betapa sukarnya Amir. Saya betul-betul minta maaf. Masa tu saya fikir itu yang terbaik. Walaupun awak benci saya dan Maya lupakan saya percaya itu jalan yang lebih baik. Amir memandang saya seketika. Matanya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam, bukan lagi kemarahan. Betapa susahnya awak seorang diri menanggung semua tu. Reaksinya yang tidak dijangka membuatkan saya menangis lebih teruk. Saya tidak pernah menyangka dia akan menunjukkan pemahaman, bukan kebencian. "Jadi, sekarang dah sembuh?" tanya Amir berhati-hati. "Ya, hampir sepenuhnya. Masih perlu pemeriksaan berkala, tapi doktor kata boleh dianggap sembuh." "Banyak yang berlaku dalam 5 tahun ni, ya." Amir mengangguk. Kemudian dia berkata perlahan, "Kita kena perlahan-lahan kalau nak dekat dengan Maya. Dia tak ingat awak. Kalau tiba-tiba kata, 'Inilah ibu Maya,' dia akan keliru." Saya faham. Saya bersetuju dengan kata-katanya. 5 tahun telah berlalu, segalanya tidak boleh kembali seperti biasa dalam sekelip mata. "Awak?"
Sihat sekarang. Nampak syarikat awak berjaya. Hebat betul, kata saya. Amir tersenyum kecil. Betapa saya merindui senyuman itu. Ya, syarikat berjalan lancar. Kakak saya banyak membantu. Dia habiskan MBA di Amerika dan balik. Kami mulakan syarikat ni bersama. Saya uruskan teknologi, kakak uruskan pengurusan. Mendengar ceritanya, saya sedar betapa dia telah berkembang. Dia bukan lagi pemuda yang mengejar masa depan yang tidak menentu, tetapi seorang usahawan berjaya yang telah merealisasikan impiannya. Maya, kenapa dia di hospital? Saya bertanya dengan berhati-hati. Asma. Macam awak juga. Beberapa hari lepas dia tiba-tiba mengadu sesak nafas, jadi kami buat pemeriksaan dan rupa-rupanya ada gejala asma, mungkin faktor genetik. Penyakit zaman kanak-kanak saya kini dihidapi oleh Maya. Rasa bersalah saya bertambah. Jika saya ada di sisinya, mungkin saya dapat mengesannya lebih awal dan menjaganya. Teruk ke? Nasib baik tak teruk sebab masih peringkat awal. Tapi perlukan pengurusan berkala. Sepatutnya hari ni dah boleh keluar. Kata-katanya terhenti. Dia berfikir sejenak sebelum berkata, "Jomlah ke rumah saya. Saya nak sediakan makan malam untuk Maya. Kita makan bersama." Saya terkejut dengan pelawaannya. Saya tidak pernah menyangka dia akan menerima saya dengan begitu mudah. Dengan rasa terharu, saya mengangguk. "Terima kasih." Kami kembali ke hospital. Sementara Amir masuk ke wad untuk menjelaskan keadaan, saya menunggu di koridor. Tidak lama kemudian, dia keluar dan mengisyaratkan saya untuk masuk. Apabila saya masuk ke dalam wad, Maya memandang saya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ibu mentua saya masih menunjukkan riak dingin, tetapi sekurang-kurangnya dia tidak memarahi saya. Kakak Amir pula tersenyum ramah. "Maya, ini kawan ayah. Dia datang dari Perancis. Hari ini kita makan malam bersama di rumah," jelas Amir dengan lembut. "Perancis? Negara yang ada Menara Eiffel tu?" Mata Maya bersinar. "Ya, ada Menara Eiffel dan juga krosan yang sedap," jawab saya berhati-hati. Maya memandang saya dengan penuh rasa ingin tahu. Pandangannya menusuk jantung saya. Akhirnya saya dapat melihat wajah anak perempuan yang sangat saya rindui. "Croissant tu apa?" "Roti yang manis dan rangup. Bentuknya macam bulan sabit. Nanti makcik buatkan ya," jawab saya. Ibu mentua saya menunjukkan riak tidak senang tetapi tidak berkata apa-apa. Sementara Amir menguruskan prosedur keluar hospital Maya, saya hanya memerhati Maya. Dia masih memandang saya dengan penuh rasa ingin tahu. "Makcik, rambut makcik cantik. Sama warna macam rambut saya," kata Maya sambil menunjuk rambut saya. Pada saat itu, saya hampir menangis. Anak perempuan saya memuji saya. Walaupun dipanggil makcik, kata-kata itu sedikit sebanyak meredakan kerinduan saya selama 5 tahun. "Terima kasih. Maya pun cantik sangat." Sementara Amir dan kakaknya membawa Maya keluar, ibu mentua saya menghampiri saya. Riak wajahnya masih dingin tetapi kelihatan lebih lembut daripada sebelumnya. "Kenapa awak balik?" tanyanya terus terang. "Saya nak jumpa Maya. Dan saya nak beritahu perkara sebenar," jawab saya jujur. Ibu mentua saya memandang saya seketika. Emosi yang kompleks terpancar di matanya. "Amir sangat menderita. Selepas awak pergi, dia hampir hancur. Siang bekerja, malam jaga Maya. Kalau kakaknya tak balik, tak tahulah apa jadi." Kata-kata itu membuatkan hati saya semakin berat. Membayangkan betapa sukarnya Amir sudah cukup menyakitkan. Saya betul-betul minta maaf, tapi saya tak ada pilihan lain. Kalau Amir tahu saya sakit kanser, dia akan tinggalkan segalanya untuk jaga saya. Saya tak boleh biarkan itu berlaku. Riak wajah ibu mentua saya sedikit melembut. Dia juga tahu kata-kata saya benar. "Ya, Amir memang akan buat macam tu. Tapi itu pilihan dia, bukan masalah yang kau boleh putuskan untuknya." Kata-kata ibu mentua saya menusuk saya. Apa yang dikatakannya betul. Mungkin saya telah membuat keputusan secara sepihak atau mungkin mementingkan diri sendiri. Walaupun pada masa itu saya benar-benar percaya ia adalah yang terbaik. "Kali ni, jangan tinggalkan budak tu lagi. Maya tu macam dapat rasa kehadiran kau secara naluri. Walaupun dia tak ingat masa kau datang tadi reaksinya pelik. Kau ingat dia anak siapa?" Kata-kata itu membuatkan air mata saya berlinangan. Ibu mentua saya tidak berkata apa-apa lagi dan mengikut Maya keluar.
Rumah Amir terletak di sebuah apartmen mewah di pusat bandar, jauh berbeza daripada apartmen studio kecil yang pernah kami diami. Saya dapat bayangkan betapa berjayanya perniagaannya. "Silakan masuk," kata Amir sambil membuka pintu. Rumah itu sangat kemas, tidak seperti rumah yang ada anak kecil. Tetapi jika dilihat dengan teliti, jejak maya ada di mana-mana. Lukisan yang digantung di dinding, mainan kecil dan lukisan kanak-kanak yang dilekatkan di peti sejuk. "Kakak saya pandai mengemas. Kalau tidak, rumah ni dah tunggang langgang," kata Amir sambil ketawa. Kakaknya masuk ke dapur dan mula menyediakan makan malam. Ibu mentua membawa Maya masuk ke bilik dan saya dan Amir tinggal di ruang tamu. "Wah, rumah ni cantik betul," kata saya untuk memecah kesunyian yang kekok. "Syarikat berjalan lebih baik daripada yang dijangka, jadi saya nak sediakan persekitaran yang baik untuk Maya," jawab Amir. "Awak memang hebat, dah capai impian awak." Amir tersenyum pahit. "Ya, tapi masa saya berjaya, tak ada orang di sisi saya." Kata-kata itu menyakitkan hati saya. Wajarlah dia membenci saya. "Maafkan saya." "Betul-betul. Kalau masa tu saya jujur." Amir mengangkat tangan untuk menghentikan kata-kata saya. "Dah berlalu. Saya faham awak tak ada pilihan, tapi itu tak bermakna luka tu hilang." Kami duduk diam seketika. Saya dapat merasakan jurang yang dicipta oleh 5 tahun. Fikiran bahawa kami mungkin tidak akan dapat kembali seperti dahulu terlintas di fikiran. Semasa makan malam, kami duduk semeja. Maya terus memerhati saya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kadang-kadang dia bertanya, "Kenapa makcik datang dari Perancis? Makcik buat apa di sana?" "Makcik kerja di syarikat. Syarikat yang buat hotel dan wain," jawab saya ringkas. "Wah, hebatnya. Saya pun nak pergi Perancis. Ayah kata nak bawa." Amir tersenyum kecil. "Ya, nanti ayah bawa." Makan malam berjalan dalam suasana yang lebih mesra daripada yang dijangka. Kakak Amir sangat baik kepada saya. Kemudian baru saya tahu dia banyak mendengar cerita tentang saya daripada Amir. Dan yang paling penting, dia bersedia menerima apa sahaja asalkan ia baik untuk Maya. Selepas makan, Maya mula mengantuk. Amir mendukungnya dan membawanya ke bilik. Saya secara naluri mahu mengikut, tetapi berhenti. Saya belum layak. Sementara Amir menidurkan Maya, ibu mentua dan kakak Amir pulang. Mereka tahu saya dan Amir perlukan masa untuk bercakap. Tidak lama kemudian Amir kembali. Maya dah tidur. Dia penat agaknya sebab asma. Kami duduk di ruang tamu dan minum wain. Wain yang sama yang sering kami minum dahulu. Hati saya terasa hangat apabila mengetahui Amir masih mengingatinya. "Jadi, apa rancangan awak lepas ni?" tanya Amir berhati-hati. "Sejujurnya, saya tak tahu. Saya kena balik ke Paris, tapi saya tak nak tinggalkan Maya," jawab saya jujur. Amir berfikir sejenak. "Maya perlukan masa untuk kenal awak dan antara kita pun banyak yang perlu dibincangkan." "Saya faham. Saya takkan tergesa-gesa. Beri saya peluang. Peluang untuk membina semula hubungan dengan Maya." Amir mengangguk. "Awak ibu dia, itu takkan berubah. Saya akan beritahu Maya perlahan-lahan, tapi jangan tergesa-gesa." Saya berasa sangat berterima kasih dengan kata-katanya. Amir masih seorang yang memahami. Walaupun dia mempunyai segala hak untuk membenci saya, dia cuba memberikan saya peluang kedua. "Kalau kita tak bercerai, apa akan jadi agaknya?" saya bertanya dengan berhati-hati. Amir diam seketika. Kemudian dia menjawab perlahan, "Saya tak tahu. Tapi kalau masa tu saya tahu perkara sebenar, saya akan berjuang bersama awak. Saya takkan berputus asa." Kata-katanya menyakitkan hati saya. Bolehkah kami melalui masa itu bersama? Jika saya lebih mempercayainya, adakah segalanya akan berbeza? Suara saya bergetar. "Sejak saat kita bercerai, setiap hari saya menyesal. Meninggalkan awak dan Maya adalah kesilapan terbesar dalam hidup saya." Air mata bergenang di mata Amir. Dia perlahan-lahan menghulurkan tangannya. "Kalau macam tu, kita cuba sekali lagi." Jantung saya terasa seperti berhenti berdegup mendengar kata-katanya. Kata-kata yang tidak berani saya harapkan. "Betul ke? Awak tak apa-apa?" Amir berkata dengan riak serius. "Ia takkan mudah. Banyak luka yang perlu masa untuk sembuh. Tapi saya rasa kita bertiga berhak dapat peluang ni."
Saya dan Amir keluar ke balkoni dan memandang bintang. Langit malam Kuala Lumpur mempunyai daya tarikan yang berbeza daripada Paris. Amir memegang tangan saya dengan perlahan. Kali ni, boleh kita bersama sampai akhir, bisiknya. Ya, sampai akhir. Kali ni saya takkan berputus asa, jawab saya dengan yakin. Mata kami bertemu dan pada saat itu tiada kata-kata yang diperlukan. Walaupun 5 tahun telah berlalu, hati kami masih saling tertuju. Kini, dengan cinta yang lebih matang dan kuat, kami bersedia untuk memulakan lembaran baru. Tetapi, perjalanan masih jauh. Bermula dengan memberitahu Maya perkara sebenar, sehinggalah memindahkan seluruh hidup saya ke Malaysia, banyak cabaran menanti. Tetapi sekarang saya tidak bersendirian lagi. Amir ada di sisi saya dan Maya juga. Itu sudah cukup. Di bawah langit malam yang berbintang, kami membuat janji baru. Tidak lagi terperangkap dalam luka masa lalu, hanya maju ke hadapan. Kali ini, kami akan melalui semua kesukaran bersama. Esok saya akan cuba cakap dengan Maya perlahan-lahan, kata Amir. Tentu bukan semua sekaligus, tapi dia perlukan masa untuk tahu. Ya, Maya perlu bersedia. Kita jangan tergesa-gesa. Kami saling berpandangan dan tersenyum. Saya yakin segalanya akan berubah. Apa jua cabaran yang datang, kami akan dapat mengatasinya bersama. Untuk merapatkan jurang 5 tahun, kami saling mendengar cerita masing-masing. Amir menceritakan bagaimana dia membina syarikatnya selepas saya pergi dan bagaimana dia membesarkan Maya dengan bantuan kakaknya. Saya pula menceritakan tentang kehidupan saya melawan penyakit di Perancis, proses pemulihan dan usaha saya untuk mengambil alih perniagaan keluarga. Keesokan paginya, ketenangan itu tidak lama. Seorang tetamu yang tidak dijangka telah menggoncang permulaan baru kami. Apabila loceng pintu berbunyi, seorang yang tidak dijangka berdiri di sana. Ayah saya. Emily, apa yang kau buat ni? Suara dingin ayah membuatkan saya kaku. Saya terkejut bagaimana dia boleh mencari saya di sini. Dia meluru masuk melepasi saya dan melihat Amir dan Maya duduk di sofa. Jadi, sebab inilah kau tinggalkan segalanya. Berbaik semula dengan bekas suami, kontrak yang merugikan syarikat, pertunangan dengan Matthew. Sementara ayah terus membebel, saya menghampiri Maya dan memeluknya. Kanak-kanak itu kelihatan cemas dengan kemunculan orang yang tidak dikenali. Amir bangun dengan tenang dan memberi salam kepada ayah saya. Selamat pagi, Tuan Dubois. Saya Amir Rahman. Ayah tidak mengendahkan Amir dan terus memarahi saya. Dia menunjukkan syarat-syarat kontrak yang tidak menguntungkan, menuduh saya mengkhianati kepentingan syarikat dan yang paling teruk, meninggalkan tunang saya untuk kembali kepada bekas suami. Tindakan tidak bertanggungjawab macam ni tak boleh dimaafkan. Kau dipecat dari jawatan naib presiden. Kalau kau tak balik ke Paris sekarang juga, hak warisan kau juga akan ditarik balik. Mendengar kata-kata terakhir ayah, hati saya sudah tetap. 5 tahun lalu, saya meninggalkan Amir dan Maya. Tetapi kali ini berbeza. Walau apapun harganya, saya tidak mahu kehilangan keluarga saya lagi. Maafkan saya ayah, tapi saya akan tinggal di sini. Ini keluarga saya. Dan ini rumah saya. Wajah ayah menjadi merah padam mendengar keazaman saya. Tiba-tiba, Maya berjalan ke hadapan ayah. Kanak-kanak itu memandang ayah dengan mata penuh rasa ingin tahu. Atuk ke, nak Maya tunjuk lukisan? Soalan polos Maya membuatkan ayah terdiam seketika. Sepanjang hidupnya, dia hidup dengan ketegasan dan autoriti. Tetapi di hadapan pandangan jernih cucunya, riak wajahnya yang keras sedikit goyah. Amir campur tangan dengan berhati-hati. Tuan Dubois, jemputlah minum teh. Saya ingin terangkan tentang syarikat kami. Ayah teragak-agak sejenak sebelum mengangguk. Amir mengisyaratkan saya untuk membawa Maya ke bilik. Saya memegang tangan Maya dan menuju ke bilik, tetapi saya membiarkan pintu sedikit terbuka untuk mendengar perbualan mereka. Amir dengan tenang yang luar biasa menjelaskan model perniagaan dan rancangan masa depan Vision Tech. Dia menerangkan secara logik bagaimana syarat kontrak yang pada mulanya kelihatan tidak menguntungkan sebenarnya akan membawa keuntungan jangka panjang kepada kumpulan Dubois dan bagaimana kerjasama kedua-dua pihak akan menghasilkan sinergi. Di tengah-tengah penjelasan Amir, kakaknya tiba. Dia juga, dengan kepintaran perniagaannya yang cemerlang, menyokong penjelasan Amir dan meneruskan pembentangan. Wawasan strategik kakak Amir sangat mengagumkan.
Dia menjawab setiap kebimbangan yang dibangkitkan oleh ayah dengan tepat dan membentangkan visi masa depan kedua-dua syarikat. Selepas perbincangan selama lebih 2 jam, sikap ayah mula berubah. Walaupun dia masih tidak berpuas hati dengan keputusan saya, dari segi perniagaan, dia nampaknya mengiktiraf kepakaran Amir dan kakaknya. "Kakak kau tu memang ada bakat perniagaan," kata ayah kepada Amir. Menjelang malam, secara mengejutkan, ayah menjemput kami semua untuk makan malam. Dia mencadangkan makan malam sambil mengadakan mesyuarat rasmi di restoran hotel tempatnya menginap. Ibu Amir juga turut serta. Pada mulanya, suasana senyap dan kekok, tetapi tingkah laku polos Maya meredakan suasana. Kanak-kanak itu menunjukkan lukisan yang dilukisnya kepada datuknya dari Perancis dan berceloteh mengatakan dia akan mengajarnya bahasa Melayu. Semasa makan malam, perbualan yang berhati-hati mula terjalin antara ayah dan ibu mentua saya. Kedua-duanya pada mulanya saling berwaspada, tetapi perasaan sayang kepada cucu mereka adalah sama. Persamaan itulah yang perlahan-lahan mendekatkan mereka. Menjelang akhir makan malam, ayah membuat cadangan yang tidak dijangka. "Encik Amir dan Cik Farah, saya berminat dengan model perniagaan anda. Terutamanya pendekatan strategik Cik Farah sangat mengagumkan. Adakah anda sudi bekerja sebagai penasihat untuk pasukan strategik kami?" Kakak Amir tidak dapat menyembunyikan riak terkejutnya. Dia berfikir sejenak sebelum menjawab. "Satu penghormatan, tetapi saya masih ahli teras Vision Tech. Cuma, jika sebagai peranan perundingan untuk kerjasama kedua-dua syarikat, saya boleh pertimbangkan." Ayah mengangguk dengan riak puas. Akhirnya, dia memandang saya. Malam itu, ayah menghantar kami pulang ke rumah Amir. Sebelum turun dari kereta, dia memeluk Maya buat kali pertama. Riak wajah ayah ketika memeluk cucunya menunjukkan kehangatan yang tidak pernah saya lihat. "Selamat malam, cucu atuk." Keesokan harinya, ibu mentua saya menyediakan hidangan istimewa untuk kami semua. Melihat meja yang penuh dengan hidangan tradisional Melayu, saya merasa seperti menjadi sebahagian daripada keluarga ini semula dan hati saya terasa sebak. Walaupun ibu mentua saya belum sepenuhnya membuka hatinya kepada saya dapat merasakan usahanya demi Maya dan Amir. Selepas makan, Amir membuat cadangan yang tidak dijangka. "Emily, jom kita kahwin sekali lagi." Saya terkejut dengan cadangannya yang tiba-tiba. 5 tahun lalu, kami hanya mendaftar perkahwinan secara tergesa-gesa dan tidak mengadakan majlis. Sejujurnya, saya tidak pasti sama ada Amir sudah bersedia menerima saya sebagai isterinya semula. "Betul ke ni? Awak betul-betul nak?" Amir tersenyum mesra dan mengangguk. "Kali ni, kita buat betul-betul. Dengan Maya dan kedua-dua ibu bapa kita." Malam itu, selepas Maya tidur, saya dan Amir duduk bersebelahan di sofa ruang tamu. Di bawah cahaya lampu yang hangat, dia memegang tangan saya. "Jom kita jadi keluarga semula." Tanpa teragak-agak saya mengangguk. "Saya nak pegang tangan awak erat-erat dan berjalan sekali lagi." Air mata bergenang di mata Amir. Kami berpelukan tanpa kata. Meninggalkan segala kesakitan dan kerinduan selama 5 tahun, kami memutuskan untuk maju ke hadapan menuju permulaan yang baru. Persiapan perkahwinan berjalan dengan cepat. Kami mahukan majlis kecil yang berpusatkan keluarga, bukan upacara besar-besaran. Ayah, secara mengejutkan, membawa ibu dari Paris dan kakak Amir membantu menyediakan segalanya dengan sempurna. Maya adalah yang paling teruja dengan perkahwinan itu. Kanak-kanak itu sudah mula memanggil saya ibu. Pada mulanya kekok, tetapi lama-kelamaan menjadi biasa. Amir menceritakan kisah kami kepada Maya setiap malam. "Dulu ibu sakit teruk, sebab tu ibu kena pergi Perancis untuk berubat. Tapi sekarang ibu dah sihat, jadi ibu boleh tinggal dengan kita semula." Amir menceritakan kebenaran dengan cara yang boleh difahami oleh Maya. Kanak-kanak itu menerimanya dengan baik. Kadang-kadang dia bertanya soalan yang tidak dijangka, tetapi kami sentiasa menjawab dengan jujur. Sehari sebelum majlis perkahwinan, saya dan Amir memakai pakaian tradisional Melayu. Ia kali pertama saya memakainya, tetapi saya terpesona dengan keindahannya. Maya juga memakai baju kurung yang cantik dan berlari-lari dengan gembira. Majlis perkahwinan kami adalah majlis akad nikah yang ringkas tetapi penuh kehangatan, hanya dihadiri oleh kedua-dua ibu bapa dan saudara terdekat. Kami melafazkan janji yang tidak dapat kami lakukan 5 tahun lalu. Tangan Amir yang memegang tangan saya bergetar. Air mata bergenang di matanya.
dan saya juga tidak dapat menahan perasaan saya. Susah dan senang, suka dan duka, semuanya kita harungi bersama. Saya takkan tinggalkan awak lagi. Mendengar janji saya, Amir menunduk dalam-dalam. Kemudian Maya menghampiri sambil membawa sebuah kusyen kecil. Di atasnya terdapat 2 bentuk cincin. Cincin yang sama yang kami tukar 5 tahun lalu. Amir telah menyimpannya dengan baik selama ini. Saat kami menyarungkan cincin, segalanya terasa kembali ke tempatnya. Kami saling berpandangan. Kemudian, Maya melompat ke antara kami dan memeluk kami. Sekarang kita dah jadi keluarga betul-betul. Jeritan Maya membuatkan semua orang ketawa. Air mata juga bergenang di mata ibu mentua saya. Dia memandang Maya dan berbisik, "Ya, sekarang barulah keluarga yang sebenar." Selepas majlis, kami mengambil gambar keluarga. Kami bertiga yang berpakaian tradisional dan kedua-dua ibu bapa kami. Wajah Maya yang tersenyum ke arah kamera kelihatan lebih ceria daripada sebelumnya. Malam itu, selepas Maya tidur, saya dan Amir keluar ke balkoni dan memandang bintang. Adakah bintang bersinar seperti ini pada malam kami berpisah 5 tahun lalu? Semuanya terasa seperti mimpi. "Saya bahagia sangat," bisik Amir perlahan. Saya memegang tangannya dengan erat. "Ya, saya pun bahagia sangat. Saya takkan tinggalkan awak lagi." Keesokan harinya, ayah membuat cadangan yang tidak dijangka. Dia bertanya sama ada saya mahu menubuhkan cawangan kumpulan Du Bois di Malaysia dan saya akan mengetuainya. Dan untuk mengukuhkan kerjasama dengan Vision Tech, dia mengesahkan akan melantik kakak Amir sebagai penasihat. "Ini lebih baik daripada kau tinggalkan syarikat sepenuhnya. Lagipun, kau anak ayah dan masa depan syarikat ini." Saya berasa berterima kasih dengan kata-kata ayah. Walaupun dia masih tegas, kini dia cuba menghormati pilihan kami. Ibu mentua saya juga menerima masa depan keluarga kami dengan positif. Dia banyak membantu dalam membesarkan Maya dan kini dia juga perlahan-lahan membuka hatinya kepada saya. "Kali ini, jaga Maya baik-baik. Dia perlukan seorang ibu." Mendengar permintaan ibu mentua, saya berjanji dengan sepenuh hati. "Baik, Mak. Saya akan jaga dia, lebih daripada nyawa saya." Kakak Amir menghadiahkan kami sebuah rumah baru, berdekatan dengan sekolah Maya dan pejabat Amir. Dia berkata kami perlukan ruang untuk permulaan baru dan menawarkan hartanah yang dilaburkannya. Pada hari pertama kami berpindah ke rumah baru, Maya gembira melihat biliknya. Bilik kanak-kanak itu dihias dengan warna merah jambu dan biru muda dengan meja kecil, katil dan rak mainan. "Wah, cantiknya. Kita akan tinggal di sini selamanya dengan ibu dan ayah, kan?" Mendengar soalan Maya, saya dan Amir tersenyum dan mengangguk. "Ya, sayang, kita akan tinggal bersama selamanya." Selepas makan malam, Maya tidur dan saya dan Amir duduk di ruang tamu rumah baru, berbual perlahan. Dia melingkarkan lengannya di bahu saya dan memeluk saya dengan lembut. "Sekarang saya rasa semuanya akan baik-baik saja. Keluarga kita." Saya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Ya, semuanya terasa kembali ke tempatnya. Di luar tingkap, kelihatan langit malam Kuala Lumpur. Bintang-bintang yang berkelipan seolah-olah meraihkan permulaan baru kami. Pada saat saya fikir saya telah kehilangan segalanya, akhirnya tempat saya kembali adalah di sini, di tempat di mana Amir dan Maya berada. "Saya takkan lepaskan awak lagi, walau apa pun yang terjadi," bisik saya. Amir mencium dahi saya dengan lembut. "Saya pun, jom kita tua bersama, Emily." Malam itu saya tidur dengan lena buat kali pertama selepas sekian lama. Tiada lagi penyesalan atau kerinduan, hanya cinta dan harapan yang memenuhi hati. Apabila pagi menjelang, Maya berlari masuk ke bilik kami. Kanak-kanak itu tersenyum lebar dan baring di antara kami. Pada saat ini, kami merasa kami telah menjadi sebuah keluarga yang sejati. Selepas melalui segala kesukaran dan kesakitan, akhirnya kami bersama. Pagi di rumah baru kami penuh dengan keceriaan. Amir bersarapan bersama Maya sebelum ke pejabat dan saya merasa bahagia melihat mereka. Sekarang saya tahu dengan jelas apa yang paling penting dalam hidup saya. Ia adalah saat-saat berharga ini, masa yang dihabiskan bersama keluarga. Kakak Amir menerima cadangan ayah dan mula bekerja sebagai penasihat untuk kumpulan Du Bois. Dia berulang-alik antara Paris dan Kuala Lumpur, menerajui kerjasama antara kedua-dua syarikat. Saya juga mula menyediakan penubuhan cawangan Asia. Kini saya belajar bagaimana untuk menghargai dan mengimbangi kedua-dua kerja dan keluarga.
Ibu mentua saya masih sering datang ke rumah kami untuk menjaga Maya. Hubungan kami juga semakin baik. Kadang-kadang kami memasak bersama sambil berbual. Dia mengajar saya cara memasak masakan Melayu dan saya mengajarnya masakan Perancis. Ayah melawat Malaysia setiap 3 bulan. Pada mulanya atas urusan perniagaan, tetapi lama-kelamaan lawatannya berubah menjadi untuk bertemu Maya. Kasih sayangnya terhadap cucunya semakin mendalam. Setiap kali datuknya dari Perancis datang, Maya akan berlari dengan gembira. Kehidupan harian keluarga kami biasa tetapi bahagia. Pada hujung minggu, kami pergi ke taman bersama atau melawat tempat-tempat yang disukai Maya. Amir sentiasa meluangkan masa untuk keluarga walaupun jadual kerjanya padat. Sikapnya yang penuh dedikasi membuatkan saya merasa cinta yang lebih mendalam setiap hari. Maya menyesuaikan diri dengan baik di sekolah. Guru-guru memujinya sebagai kanak-kanak yang ceria dan aktif. Kadang-kadang dia berbangga kepada kawan-kawannya. Ibu saya dari Perancis tahu. Setiap kali, hati saya terasa hangat. Saya berusaha lebih gigih untuk menjadi ibu yang baik untuknya. Syarikat Amir terus berkembang. Dengan kerjasama kumpulan Du Bois, mereka juga berjaya menembusi pasaran Eropah. Dia kini diiktiraf sebagai usahawan antarabangsa. Namun, di sebalik kejayaan itu, perkara yang paling penting bagi Amir tetaplah keluarga. Suatu malam, selepas Maya tidur, saya dan Amir berbual sambil minum wain. Dia tiba-tiba bertanya kepada saya, "Awak tak menyesal tinggalkan segalanya di Paris?" Saya menggelengkan kepala dengan sepenuh hati. Tak pernah sekalipun. Ini adalah keputusan yang paling tepat dalam hidup saya. Amir tersenyum dan memegang tangan saya. "Terima kasih. Sebab sudi kembali." Malam itu, di bawah langit yang berbintang, kami saling berpandangan dan mengimpikan masa depan. Walaupun jalan di hadapan mungkin tidak selalunya lancar, kini kami bersama. Kami yakin dapat mengatasi apa jua badai yang datang dengan berpegangan tangan erat. Begitulah bab baru dalam keluarga kami bermula. Mengatasi luka dan kesakitan masa lalu, kini kami melangkah bersama menuju masa depan yang penuh dengan cinta dan kepercayaan. Pada saat saya fikir saya telah kehilangan segalanya, akhirnya tempat saya kembali adalah di sini, di tempat ini, bersama Amir dan Maya. Kadang-kadang, sambil memandang bintang di langit malam, saya terfikir, jika pada masa itu saya membuat pilihan yang berbeza, apa yang akan terjadi pada kami? Tetapi kini, saya tidak lagi berlama-lama dengan pemikiran itu. Kerana kebahagiaan saat ini adalah yang paling penting. Jika semua pilihan, keputusan dan jalan takdir telah membawa kami ke sini, maka ia adalah satu perjalanan yang sangat berbaloi.